Itu adalah contoh yang pertama. Okey, tak apa, jom kita tengok lagi contoh next. Okey, nampak Yang news ni kita tinggal dulu. Kita fokus kepada technical yang general dahulu. News ni dia jadi spesifik topik. Okey, so nampak tak? Ngam-ngam dalam zone kita. So cari zone tu kena betul-betul precise kan. Kita Bampin tunjuk lagi flow Tadi Bampin tuliskan flow dulu. Okey, satu, buka higher time frame. Tulisan cincai je lah Okey, buka higher time frame, check direction. Tengok dulu mana direction. Dah settle direction, buka H4 untuk asal ni tak boleh tak. Okey, buka H4. Sekejap buka H4 untuk cari zone kita. Kita nak ambil zone yang mana? Kalau zone H4 terlalu besar, precisekan dekat H1. Precise di H1. Okey, precise dekat H1 macam Bampin buat tadi. Cari ada 2 zone, tanda 2 zone dalam zone H4 tadi tu. Okey, nama pun precise. Janganlah cari kat luar zone pula. Sebab tu kita cari di H1 untuk precisekan zone H4 tadi. Precise ni untuk kita kecilkan zone, kita dapat zone yang lagi tepat. Okey, so bila dapat zone yang tepat, tunggu price masuk. Nombor 4 kat sini Tunggu price masuk. Lepas tu tengok price action. Price action kena pecah dekat M5 ataupun M1. Bampin tak sarankan sangat M1 sebab M1 ni banyak noise. Okay, so M5 lah, dinasihatkan M5. Cari M5 yang break 2R, 2 resistant. Itu penting. Okay, break 2 resistant. Lepas dah break 2 resistant, tandakan zone dan entry dalam tandakan zone di M5 tadi tu. Tanda zone dan entry dengan berhemah. Okey, nampak? Ini flow Bampin bagi ni, rahsia setup jerung ni. Ini adalah SOP Bampin yang Bampin akan share dengan orang-orang yang percaya kat Bampin je. Okey, macam ni lah yang Bampin buat. Nak grow 100 USD ke 100 ribu ringgit, hanya ini sahaja flow Bampin. Okey, apa je yang bertukar, apa je yang orang cakap variable dia adalah, pertukaran tu adalah bila setup je. Macam tadi Bampin ambil H4 punya setup, betul? Okay, H4 punya setup Bampin ambil setup RBS yang dekat area sini, RBS. Dan juga Bampin tanda tu engulfing. Bampin tanda engulfing H4 ni. Bampin tanda engulfing H4 ni. Sekejap, tunjuk sekali lagi. Engulfing H4. Ada RBS, satu reason. Ada engulfing, second reason. Tengok pula di precise di H1 ada tadi rally, base rally. Nampak tak kat situ? Itu cara-cara korang cari zone yang strong. Jangan cari sebab satu reason sahaja. Cari 2-3 reason. 2-3 reason yang berlainan dan tengok price action. Confirmkan dengan price action sebelum korang entry. Itu adalah cara dia. Okay, faham tak? Faham Harapnya jelas. So kita tengok lagi. Kalau ada contoh lagi, kita tengok. Ni mana H4. Okay, kita cari lagi setup. Okay, nampak tak dekat sini? Ini pun setup yang sama. Setup yang sama. Dekat sini, kenapa price berhenti? Buka line chart. Kalau buka line chart, sini ada satu resistance.
Lepas tu dia dah break. So ini adalah setup RBS juga. Nampak dia dah break. Ni break kat sini. So sini zone yang kita boleh cari, zone yang kita boleh tengok. Okay, selepas kita tengok ada RBS, apa lagi yang ada? Nampak ini satu engulfing di H4. Ngam. Dah jumpa dua, pergi H1. Kok kita boleh precisekan lagi kan. Pergi H1, betul, kita boleh precisekan lagi, which is dekat sini. Nampak H1. Okay, dah. Tapi Bang Pin tadi Bang Pin cakap precisekan tu dalam zone H4. Ini dah di luar ni. Still dalam. Nampak tak? Ini zone H4. Candle ni still kat dalam. Still kat dalam zone H4. So boleh ambil. Okay, so kita ada dua zone kat situ. Dua zone ni tak kisah mana-mana. Zone tak kisah besar ke kecil ke, tak kisah sebenarnya. Sebab korang akan tengok confirmation juga. Betul? Kalau dia dah masuk zone pun tak ada confirmation, tak ada price action dekat M5, korang takkan entry. Betul? So bila dah jumpa kat sini, dah precise dah. Okay, Bang Pin tak padam. Dua-dua Bang Pin simpan kat situ. Lepas tu barulah kita tengok M5. Sampai tak? Okay, sampai. Okay, tengok. Nampak tak? Bila price masuk dalam zone, kita terus pergi ke M5 Ni kita dah masuk M5. Nampak tak? Bila price masuk dalam zone, price masuk macam ni dalam zone kan, Tak ada breakout langsung. Okay, tak ada breakout langsung. Bila tak ada breakout, jangan entry. Tak semestinya. Ini yang Bang Pin cakap, tak semestinya price masuk zone boleh terus entry. Tak semestinya. So macam mana Bang Pin? Tengok dulu. Okay, dekat mana breakout dia? Bila dia dah masuk price action tu, dia nak tunjuk yang dia dah nak reverse. Macam mana? Macam Bang Pin cakap tadi, pergi ke line chart. Nampak tak? Pergi ke line chart. So dekat sini korang boleh nampak tau. Memang tak ada breakout langsung Bila dia masuk sini tak ada, bila turun sini tak ada. Memang tak ada. So yang adanya dekat mana? Okay, di sini. Start je dia breakout ni, ada satu resistance dia breakout, ada dua resistance dia breakout. So ini adalah zone untuk kita entry. Yang kotak merah tadi tu adalah zone kita. Zone kita yang kita nak tengok price action di dalamnya. Faham ke tak faham? Harapnya faham lah. Okay, so kita tanda. Bang Pin tanda dengan ni dengan kotak. Bang Pin tanda dengan kotak. Kita pilih warna lain lah. Sekejap. Okay, kita buat warna kuning. So tanda. Bila dah ada breakout macam ni, breakout ke atas macam ni, tanda zone dia kat mana. Lepas tu kalau kita tukar balik kepada candlestick, nampak tak? Dah tanda zone cantik, dia dah breakout, price action dah bagi confirmation untuk entry, baru entry. Cantik tak cantik? Okay, ini tak ada langsung Ini tak ada langsung. Masuk zone, walaupun zone H4 kat sini dia dah masuk, tak ada breakout. Sampai ke sudah tak ada breakout. Breakout ke bawah je yang ada. So bila dia start je breakout sini, dua resistance cari dua breakout resistance. Cari resistance breakout. Cari dua resistance breakout di M5. Nampak? Dah susun ayat dah ni dah. Okay, so tanda zone bila dia masuk balik dalam zone, nampak ni breakout. Zoom sikit, nampak? Ni candle yang breakout. Nampak tak candle next ni? Kalau korang entry, dia masuk dalam zone, dia bagi shadow. Cantik. Ini pun kalau tak sempat lagi dekat candle ni, dia bagi lagi ni kat sini pula. Entry. Terus fly. Inilah rahsia setup jerung. Bang Pin. Jangan main gila. Macam mana Bang Pin buat 100 USD jadi 100,000 ringgit? Ini adalah rahsia dia.
yang Bampin tunjuk ni. So video ni sangat-sangat berharga untuk korang improvekan technical analysis korang. Kita tak payah pening-pening. Trading ni dah cukup susah, jangan susahkan lagi. SOP kita tu, SOP Bampin bagi ni, rahsia saya tak jerung ni, SOP saya tak jerung ni sangat-sangat simple and straightforward. Alright. So kalau kita yang tadi kat situ, kita tengok dapat berapa pips. Kita tengok sikit dapat berapa pips. Daripada atas zone nampak dapat hampir 200 pips. Apa lagi nak? Kenyang. So yang tertanya-tanya, Bampin logik ke 100 USD jadi 100,000 ringgit? Kenapa tak logik? Tengoklah. Inilah SOP yang Bampin guna. Okay, so korang sangat bertuah, korang dapat ilmu ni. Sebab tu Bampin nak sangat kita semua sama-sama profit. Okay, jangan susahkan trading dah cukup susah dah. Okay, so itu saja untuk video pertama. Settle, kita jumpa di next video pula. Assalamualaikum.